And this idea, siapa yang kahwin simple ni senang cerai, is a statement yang akan dikeluarkan oleh orang yang tak faham agama langsung. Sorry. Since when is a requirement by religion to have a 100,000 ringgit wedding? Since when is a requirement to serve 1,000 people? Since when you kena buat personal 50,000 hingga 100,000 daripada segi agama untuk buat benda ni? No. Only a person who ego tinggi, tak faham agama akan cakap benda ni. So this argument of a guy kena tunjuk effort untuk kahwin, right? A guy kena tunjuk effort untuk kahwin, and the effort means berbelanja beyond his means and capability. Number one, if you jumpa perempuan yang cakap macam ni, guys, it's red flag. Kau larilah jauh-jauh. You have to remember, this woman will raise your children. If kau nak anak kau bodoh macam dia, kau kahwinlah dengan dia, right? Kau nak anak kau ada ego tak bertempat macam dia, kau kahwinlah dengan dia. Memang padan muka kau. You deserve what's coming for you. You are man of the house, you are ketua keluarga. Don't pretend to be something that you are not. Just jelas-jelas, ni gaji saya, ni kemampuan saya. Kalau tak boleh and you want something better, mohon jadi bini nombor 2 ke, nombor 3 ke, datuk ke, who can give you a 200,000 wedding tanpa ada masalah. Simply because I want my wedding to be better than my best friend punya wedding tahun lepas. Why? And here's the best part, in Western world, whereby this indoctrination sangat powerful ni, 50% of the wedding ending up in divorce. So this idea of, kan kita kahwin sekali je,